Cuba bayangkan anda pegang dua item Goba ni. Satu Gobas program, satu lagi 1 kilogram. Bezanya sangat ketara, yang satu kecil seperti benih, yang satu lagi besar seperti hasil tuaian. Tapi di sinilah ramai yang tersilap faham. Dalam simpanan emas bukan saiz yang menentukan nilai sebenar, tapi fungsi dan matlamat di sebaliknya. Gobas program hari ini bernilai sekitar RM6,600. Nampak kecil tapi cukup besar untuk jadi permulaan kepada sesuatu yang lebih kukuh. Untuk bakal pengantin, program ni boleh jadi mas kahwin yang eksklusif dan penuh makna. Bukan sekadar simbol tapi aset yang terus menyimpan nilai. Untuk ibu bapa pula, ia boleh jadi tabung pendidikan anak. Satu keping kecil yang bawa masa depan lebih besar. Dan untuk pesara, program ni boleh jadi simpanan kecemasan. Sesuai untuk menampung keperluan bulanan bila diperlukan. Di sinilah kelebihan emas kecil. Fleksibel dan mudah digunakan. Berbeza dengan Goba seperti 1 kilogram yang lebih sesuai untuk lindungi kekayaan jangka panjang. Ia jarang disentuh tapi menjadi benteng nilai dalam portfolio kewangan. Menariknya, untuk capai program ni, anda tak perlu tunggu ada RM6,000 sekaligus. Anda boleh mulakan dengan jumlah yang kecil. 1 gram sebulan, 10 bulan dah ada 10 gram. Kalau lebih perlahan, 0.5 gram sebulan, 20 bulan tetap capai sasaran. Perlahan tapi pasti. Akhirnya, emas bukan tentang siapa yang paling cepat ataupun paling besar, tapi siapa yang konsisten mengumpulkan gram demi gram. Kerana dari sekeping kecil itulah terbinanya kekayaan yang besar. Nak mulakan simpanan emas dengan Public Gold? Rujuk pin video saya 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold. Atau DM saya terus untuk saya bantu anda sebaiknya. Ingat Public Gold mudah, murah dan patuh syariah. Follow.